Assalamualaikum, selamat berpuasa. Berjumpa lagi kita dalam rancangan 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. So hari ini saya nak kongsikan ya, masak chili crab air tangan Haliza Maisuri. Bahan-bahannya saya ada beli ketam nipah ya, 2 ekor dan menggunakan telur, cili kisar ya, cili sos cili, sos cili Thai, sos tomato. Lepas tu kita juga menggunakan sedikit sos tiram, gula dan juga sedikit halia, bawang putih, bawang merah ya, 3 ulas saya dah tumbuk kasarkan, dan juga bawang Holland. Untuk taburannya nanti ya, saya menggunakan daun ketumbar. Jom kita masak chili crab ataupun ketam sambal bertelur ya. Kita panaskan minyak. Saya dah panaskan tadi minyak terlebih dahulu. Mula-mula kita akan tumiskan ya, bahan potong ataupun bahan iris dulu ya. Try dulu. Oh, dah panas ya. Masak ni agak-agak lah ya. Tengoklah banyak mana ketam yang kita nak masak ya. Kita tumiskan dulu bawangnya. Ini bawang yang dah tumbuk tadi. Kalau nak blend semua bahan pun boleh ya. Kalau nak separuh blend, separuh lagi kita hiris halus pun boleh ya. Ikut selera masing-masing. Tumiskan sampai bawang ni berbau harum. Lalu kita masukkan pula kejap lagi cili kisar ya. Bismillah. Masukkan cili kisar. Kita masakkan cili ni sehingga betul-betul masak. Diikuti dengan bahan-bahan yang lain, nanti kita boleh masukkan. Kalau makan cili crab ni sedap sangat-sangat kalau kita makan dengan mantau. Sedap sangat-sangat. Mantau beli yang plain ya. Bolehlah masukkan sos cili Thai. Ini sos cili biasa. Masukkan dalam 1 sudu setengah macam tu ya. Sos tomato pun ya, masukkan dalam 1 sudu. Ya Allah. Kita juga letak sos tiram. Mak-mak masak ni dia bukan macam chef ya. Main campur-campur aja, agak-agak aja ya. Boleh masukkan juga perasa. Saya menggunakan chicken stock. Kita letak garam sedikit nanti. Mudah kan masak ni? Mudah kalau kita seronok ataupun hobi memasak. Dan kita masukkan gula ya. Untuk sambal memang kena pakai gula untuk mengimbangi rasa pedas sambal tu ya. Apa-apa pun sambal memang kenalah pakai gula. Oi, bau dia wangi. Nampak tak tu? Mendidih. Ketam ya. Ketam ni kalau you all nak ketam tu, orang kata apa, goreng dulu boleh. Macam saya suka air ketam tu. Apabila dah goreng, ketam tu orang kata dah tak manis ya, seperti tak goreng. Jadi saya tak goreng ya. Saya akan masukkan terus ya dalam sambal ni supaya saya dapat rasa manis ketam tu. Faham tu? Kita tutup
sehingga ketam ni masak. Bila ketam ni masak nanti, kita akan masukkan telur. Lepas tu kita boleh matikan api, kita boleh taburkan daun ketumbar dan chili crab kita pun dah masak. Nampaknya ketam ni dah masak. Ya Allah, merah ya. Menyala, sesuai sangat dengan nama menu ni ya. Ketam ataupun chili crab. Ketam sambal telur kalau kita ya. Okey, setelah ketam ni dah masak, kita tumpahkan telur ya. Telur tu pastikan kacau dulu dengan garpu. Macam tu. Wish, dah siap dah. Cantik elok warnanya. Mudah kan? Nanti boleh cuba. Bila dah cuba, tagkan ya. Air tangan Haliza Maisuri dia punya hashtag ya. Kita transfer ke dalam bekas yang cantik sikit untuk kita hidangkan lauk berbuka kejap lagi. Transfer ya dalam bekas yang bertutup. Bismillah. Ya Allah, menyelerakan lah rupanya. Sebelum hidang tu jangan lupa ya, kita taburkan daun ketumbar. Daun ketumbar ni bau dia wangi. Alhamdulillah ya, chili crab ataupun ketam sambal bertelur air tangan Haliza Maisuri dah siap. Kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba.